Tuan Guru Okey. murid. Mula Ustaz. Tak ramai dah. Okey, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dikurniakan, dilanjutkan usia kita, bertemu dengan Rajab, bertemu dengan tahun baru 2026, kan? Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan, rahmat ke atas kita dan seluruh ahli keluarga kita, kan? Dia tak salah nak doa tahun baru Hijri ke tahun baru Masihi ke, nak doa awal tahun, tak ada masalah, kan? Kerana kita ni dalam apa-apa jua kebaikan yang kita nak buat, kan? Kita mulakan dengan basmalah, kita mulakan dengan doa supaya Allah merahmati kita, kan? Dapat anak baru pun kita doa, dapat cucu baru pun kita doa, dapat kereta baru pun kita doa, kan? Nak masuk kerja baru pun doa. Jadi tak ada masalah. Doa ni, doalah. Sepanjang masa kita berdoa, kan? Okey. So Alhamdulillah, lama tak jumpa. Last kali kita jumpa tahun lepas. Kita jumpa last kali 2025. Apa tu, dapat pula ketua kelas bagi cuti pula kat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak manfaat dapat kita laksanakan masa cuti bersama dengan cucu-cucu dan sebagainya, kan? Saya tak pergi mana pun, tapi most of the time spend masa dengan isteri dan cucu, kan? Boleh kata sepanjang hujung tahun, dekat-dekat hujung tahun, minggu terakhir hujung tahun tu, beberapa hari berturut-turut dapat sarapan dengan isteri. Hari ni kedai mamak, esok kedai ni, lusa kedai ni. Susun sarapan dengan isteri. Mana nak pergi kita bawa je lah, kan? Sebab biasanya memang kami jarang dapat sarapan sekali, kecuali hujung minggu, kan? Masing-masing keluar awal, tak sempat sarapan. Dinner pun jarang-jarang juga. Kan? Biasanya dia balik awal lah, saya yang balik lambat. Jadi itu yang jarang-jarang dapat. Okey. So Alhamdulillah, sampai anak kata apa, baba dengan mama ni macam macam orang pencen. Pagi keluar makan sana, tengah hari ke sana sini, berdua je, tak bawa anak-anak, kan? So enjoy kami punya masa yang ada. Okey. So kita sambung muka surat 42. Yang saya tanda kat sini 42 lah, kan? Masih lagi dalam bab yang menyatakan seorang lelaki yang mencintai akan satu kaum tetapi amalnya tidak menyerupai mereka. Okey. Hadda daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya nabiy Allah mata as-sa'ah wa qala wa ma a'dadta laha qala ma a'dadtu min kabir illa anni uhibbullah wa rasulah wa qala al-mar'u ma'a man ahabba qala Anas fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islami asyadda mimma farihu yawma idzin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
bahwasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi. So perawi tak tahu siapa yang tanya, tetapi ada seorang lelaki bertemu dengan Nabi dan dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, bilakah berlakunya kiamat? Bilakah datangnya kiamat? Dia tanya kat Nabi, bilakah berlakunya kiamat? Nabi pun menjawab, apa yang engkau telah sediakan untuknya? Dia tanya kat Nabi, bila nak berlaku kiamat ni? Nabi tanya, apa kamu punya preparation? Ada yang kita boleh belajar kat sini. Nabi SAW dalam metod pengajaran Nabi bersama dengan sahabat, ada kalanya Nabi tak jawab direct apa yang ditanya. Ada kalanya Nabi jawab sesuatu yang melangkaui, menjangkaui apa yang ditanya. Contohnya, bila orang tanya kat Nabi tentang hukum haiwan dalam air ni. Hukum haiwan dalam air. Nabi kata, al-hillu maitatuh. Bangkainya adalah halal. Apa maksud dia? Orang tanya tentang haiwan. Tetapi Nabi jawab, bangkainya adalah halal. Maknanya, benda yang hidup dalam air tu, selagi mana uruf ataupun persekitaran atau masyarakat setempat itu melihat ianya tidak jijik, tidak buruk, boleh dimakan. Ikan, udang, sotong, ketam. Macam kita tengok benda tu okey. Cuma penyu boleh makan tak? Pasal petelur dia boleh makan. Pasal apa orang kata penyu tak boleh makan, tapi telur dia boleh makan? Pasal apa? Adakah penyu tu dua alam sebab tak boleh makan? Tak. Tak. Tetapi kalau ikut pandangan Syekh Daud Al-Fatani, dia kata sebab rupa penyu tu. Rupa penyu tu yang orang tengok tak lalu nak makan. Jadi itu kita kata al-uruf muhkamah. Uruf ataupun persekitaran itu juga memainkan peranan dalam satu-satu hukum. Contohnya sebahagian Bangladesh. Kita tahu Bangladesh ni mereka bukan mazhab Syafi'i. Sebahagian bagi mereka melihat orang Hanafi ni, sotong tu macam ulat. Udang tu macam ulat. Jadi sebahagian pada mereka kata benda ni tak boleh makan. Okey. Jadi sebab itulah suasana atau persekitaran memainkan juga peranan tentang penentuan hukum. Jadi bila orang tanya kat Nabi, Nabi tak jawab direct apa yang ditanya tu. Tetapi bila berlakunya kiamat, Nabi pun tanya, apa hamnya persediaan? Kadang-kadang kita ni duk sibuk tanya, bila nak kiamat, bila, tetapi jawapan yang lebih penting bagi kita, apa persiapan kita? Takut nak mati, takutnya nak mati. Sepatutnya, apa persiapan kita untuk mati? Nak beli kain kapan yang RM900 ke? Contohnya, tengah ada viral issue, kain kapan mahal. Duk viral issue tu kain kapan mahal. Tetapi persoalan yang sepatut kita timbulkan adalah apa persiapan kita. Tak payah duk tanya bila nak mati, bila nak main malaikat maut. Tak payah duk tanya bila kiamat. Duk selak langsir, tengok langsir ada tanda-tanda kiamat. Tetapi kita sibukkan diri kita dengan persiapan. Persiapan nak meninggal dunia, persiapan kiamat. Itu yang Nabi nak highlightkan kat kita. Daripada kita sibuk dengan sesuatu yang kita tak tahu bila, lebih baik kita sibukkan diri dengan banyakkan bekalan. So Nabi kita fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah olehmu dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Banyakkan ketakwaan kepada Allah.
Sama juga dalam hadis Matan Arba'in yang kita pernah baca dalam kitab hadis 40 tu. Kan? Yang Nabi kata, apabila kiamat menghampiri kamu dan di dalam genggaman kamu, tangan kamu ada biji benih. Nabi kata, fal yughrisha, korek tanah, tanam. Sedangkan kiamat menghampiri kita. Kita tahu dah kalau kita tanam biji musangking ni, tanam biji kurang-kurang 6-7 tahun baru boleh makan. Tiba-tiba kita kata kiamat menghampiri kita. Nabi kita korek tanah, tanam. Tanam juga. Maksudnya apa? Takdir tu ya dia akan datang. Tetapi usaha tu kena buat juga. Kita kena usaha. Perbanyakkan amal kita. Amal-amal yang wajib dan amal yang sunat. Kita imbang. Kita buat. Okey. Supaya ini merupakan persiapan bagi kita. Qala ma'adatu min kabir. Maka lelaki itu menjawab, tidaklah aku sediakan barang amalan yang besar. Ma'adatu min kabir, aku tak ada buat benda yang besar-besar. Barangkali dia tak mampu. Dia tak mampu nak sedekah sebiji masjid. Contohnya. Dia tak mampu nak bagi wakaf banyak-banyak. Tak ada. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Melainkan aku ni sangat sayang, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia kata dia tak ada amalan besar-besar. Tak ada. Kecuali dia ni sungguh-sungguh sayang kepada Allah dan Rasul. Benar-benar dia cinta kepada Allah dan Rasul. Maknanya apa yang Allah suruh dia taat. Sunnah Nabi, hak mana Nabi buat dia nak ikut. Dia sayang kepada Allah dan Rasul. Dan dia cuba untuk ikut apa yang dibuat oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Faqala, maka Nabi pun menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dia akan bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Dan di akhirat nanti kita akan bersama-sama dengan orang yang kita sayang. Qala Anas, maka berkatalah Anas, fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islami asyadda mimma farihu yawma idzin. Anas bin Malik kata, aku tidak pernah melihat kaum muslimin bergembira setelah Islamnya mereka yang lebih besar daripada kegembiraan pada hari itu. Maknanya mereka seronok mendengar apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Seronok dengan apa yang Nabi perjelaskan. Maknanya apa seseorang itu, dia akan bersama dengan orang yang dia sayang. Orang yang baik, orang yang soleh dan sebagainya. Jadi yang ni kita kena usahakan diri kita. Kadang-kadang kita tak mampu dan buat ibadat dengan banyak-banyak. Tapi kita mendampingi ahli ibadat. Kita mendampingi ahli ibadat. Barangkali di sebalik ibadahnya nanti dia pun doa untuk kita. Kita tak mampu nak khatam Quran. Tetapi setiap kali orang buat majlis khatam Quran, orang buat doa khatam Quran, kita pergi duduk sekali. Kita pergi duduk sekali, barangkali di sana kita mendapat keberkatan sama bila orang mana baca khatam Quran dan sebagainya. Ni bulan-bulan sekarang ni orang dah mula dah nak khatam Quran, Rejab, Sya'ban, Ramadan lagi-lagilah. Kalau dulu kita tengok di kampung bila orang khatam Quran? Masa bila? Kalau dulu belah utara ni antara masa orang buat khatam Quran, masa malam nak angkat nikah. Esok nak angkat nikah, malam ni buat majlis khatam Quran dulu. Padahal dia tak khatam pun tapi buat majlis je pun. Ada juga. Sepatutnya esok nak menikah ni majlis khatam Quran kan selesailah baca Quran. Tapi tak, kebiasaannya orang kampung dia buat baca khatam Quran yang daripada wadduha sampai habis itulah. Tetapi sebab nak ambil keberkatan kat situ. Dia tahu bahawa majlis khatam Quran, doa khatam Quran tu banyak keberkatan padanya. Tapi kita janganlah buat perangai macam tu. Kita nak khatam betul lah.
Kan? Okey. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya bab fadlil kabir. Bab yang menyatakan keutamaan orang yang lebih tua. Ha. Kalau orang kita orang yang makan garam dululah. Yang lebih banyak makan garam. Macam mana kita nak tahu dia lebih banyak makan garam? Tengok BP dia. Kalau darah tinggi tu kuat makan garam tu. Tak. Istilah makan garam ni merujuk kepada orang yang berpengalaman. Okey. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Ahmad bin Isa. Qala. Haddatsana Abdullah bin Wahab. An Abi Sakhrin. An Ibnu Husayd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Man lam yarham saghirana. Wa ya'rif haqqa kabirina. Falaysa minna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, barang siapa tidak mengasihi ia akan anak-anak kecil dalam kalangan kami dan tidak mengenali ia akan hak orang-orang tua dalam kalangan kami, maka dia bukanlah daripada golongan kami. Maknanya dekat anak-anak pun, dekat orang yang lebih muda pun dia tak sayang, dekat orang yang lebih tua pun dia tak hormat. Dia bukanlah dari kalangan kami. Maknanya Nabi tak mengaku dia sebagai umat Nabi. Sampai macam tu. Kan? Dia dalam bab kelebihan orang tua-tua ni. Ada satu hadis yang disebut oleh Abdullah bin Mubarak. Dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Yang mana Nabi sebut al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkatan itu bersama dengan orang-orang yang lebih tua dalam kalangan kamu. Hadis ni memang dari sudut periwayatan dia hadis dhaif, hadis yang lemah periwayatannya. Tetapi pengajarannya nak kata keberkatan tu, wisdom tu ada pada orang-orang yang tua. Orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih banyak ilmunya, kan? Itu maksud hadis di sini, kan? Jadi sebab itu Nabi sebut kat sini tidak akan dirahmati dan dia ni bukan kalangan umat Nabi. Kalau dia tak reti nak hormat orang lain, tak reti nak sayang kat orang muda, tak reti nak hormat kat orang tua-tua, kan? Sebab mereka tu kalau tak ada generasi yang tua tu tak ada lah kita. Kan? Tak ada. Kan? Dan orang-orang lama ni, selama ni pun kadang-kadang kita tengok, kita hidup, kita dapat segala kebaikan, kemudahan dan sebagainya hasil mereka juga. Kan? Mereka yang usahakan. Kalau mereka tak tebang hutan, tak tebang pokok apa semua, mana mungkin kita duduk dalam keadaan sekarang ni. Kan? Sebab itu, bagi saya, kadang-kadang kita kena tengok. Apa yang orang dulu buat, itu merupakan pandangan terbaik mereka, keputusan terbaik mereka pada masa dan ketika itu. Kan? Sebab tu bila mari kepada generasi baru, jangan kita dok condemn orang lama, orang dulu. Kan? Apalah dulu buat macam ni. Tak. Sebab apa yang mereka buat pada ketika itu yang terbaik pada tanggapan mereka, keputusan mereka, sesuai dengan suasana yang mereka ada pada masa itu. Kan? Sebab Nabi sebut, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat aku dia takkan duduk sepakat atas perkara-perkara kesesatan. Kan? Maknanya apa yang konsensus orang dulu buat, sesuai dah masa tu. Kena dah dengan suasana mereka pada ketika itu. Jadi kita ni yang mari kemudian ni tak payahlah kita nak argue, tak payahlah kita nak kritik apa yang orang dulu buat. Itu adalah yang terbaik pada ketika itu. Sebab benda yang sama juga akan berlaku kat kita nanti. Mari generasi seterusnya dia tengok apalah Tok Wan aku ni dulu dia buat macam ni. Kan? Tetapi yang kita buat ni adalah yang terbaik pada ketika kita buat. Okey? Sebab itu
Sebab kalau kita tak reti nak kasih kat orang, tak reti nak hormat kat orang, lama-lama bergaduh. Mara generasi ni bergaduh, mara generasi ni bergaduh. Kan? Bila mana ditanya kepada Sayyidina Ali, orang tanya kepada Sayyidina Ali, sebab apa pada zaman pemerintahan Abu Bakar, Umar, Osman, negara tenteram, elok dan sebagainya. Mari zaman pemerintahan kamu bergolak. Orang bergaduh sana sini. Ali jawab senang. Masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Osman, rakyatnya seperti aku. Tetapi zaman pemerintahan aku, ketika mana aku memerintah, rakyatnya seperti kamu. Kan? Jadi, kita ni dalam satu binaan. Kan? Sepatutnya saling meneguhkan antara satu sama lain. Tetapi kalau orang ni duk condemn, orang ni duk kritik, bila masa kita nak jadi elok? Allahu'alam. Okey. Hadis seterusnya daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddasana Ali. Qala. Haddasana Sufyan. Haddasana Ibnu Abi Nujaih. An Ubaidillah bin Amir. An Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Daripada Abdullah ibn Amru ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Maknanya Abdullah ni anak kepada Amru Al-As. Siapa dia Amru Al-As? Gubernur Mesir. Yang Nabi hantar untuk buka Mesir. Dia menyampaikan kepada Nabi SAW. Baginda telah bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi dia akan anak-anak kecil dalam kalangan kami dan tidak mengenali dia akan hak orang-orang tua dalam kalangan kami, maka dia bukanlah daripada golongan kami. Beza sedikit dengan hadis yang kita baca tadi. Yang kasih kepada anak-anak orang kecil itu satu. Yang kemudiannya dikatakan tidak mengenali dia akan hak orang-orang tua. Yang tadi tak hormat orang tua, ni tidak mengenali akan hak orang-orang tua. Maknanya orang-orang tua tu ada hak mereka. Orang-orang tua tu ada hak mereka. Biasanya kalau kita tengok, hak ni maknanya tanggungjawab. Kita kena beri tanggungjawab. Beri tanggungjawab. Maknanya kena ziarah mereka, tanya khabar. Kalau ada keperluan yang sangat memerlukan, kita kena tolong, bantu dan sebagainya. Antara siapa lagi orang tua kalangan kita? Kalau kita ada mak saudara, mak ayah kita tak ada dah. Tetapi saudara mereka masih ada, hak tu diutamakan. Selepas mak ayah kita tak ada, orang tua dari kalangan saudara mereka, adik-beradik mereka. Kalau mereka pun tak ada, tengok ada tak lagi kawan-kawan baik mereka. Kawan-kawan baik mereka ada lagi tak? Ataupun jiran-jiran yang hampir dengan mereka, yang duk tolong mereka selama ni. Yang tu kita kena tengok. Begitu juga kalau kita tengok dalam komuniti kita, kita duk pergi surau, tengok ada orang tua-tua, railah mereka. Tapi masalahnya kita pergi surau ke pergi masjid, hak tua-tua semua lebih kurang kita je. Sebaya je. Okey. Sebab tu saya suka tengok di Singapura, bila AJK masjid mereka ramai orang-orang muda. So hari Jumaat je AJK tunggu kat depan pintu masjid. Duk sambut orang tua-tua datang pergi sembahyang Jumaat. Tolong pegang dan sebagainya. Tapi kita masalah masjid surau kita ni, duk berebut nak jadi AJK. Dah tua-tua pun nak jadi AJK. Lepas tu tak ada siapa nak buat kerja kat surau kita. So AJK biarlah bagi kat orang muda, supaya orang muda boleh santuni orang-orang tua yang datang ke surau. Okay. Kemudian haddasana Muhammad bin Salam qala haddasana Sufyan bin Uyainah an Ibni Abi Najih
Sami'a Ubaidullah bin Amir yuhaddithu an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Yang ni matan ini nak ceritakan hadis yang sama seumpama yang di atas tadi, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Al-As. Kemudian hadis 355 daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdah an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Lebih kurang kat hadis di atas, tetapi diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya, yang mana dikata Nabi telah bersabda, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak mengenali hak orang yang lebih tua di kalangan kami dan tidak mengasihi anak-anak kecil dalam kalangan kami. Lebih kurang kat hadis-hadis ni menunjukkan kepada kita kepentingan ataupun hak-hak yang perlu kita berikan kepada orang-orang tua. Okey. Kemudian daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Mahmud qala haddatsana Yazid bin Harun akhbarana Al-Walid bin Jamil anil Qasim bin Abdurrahman an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Okey. Barang siapa yang tidak mengasihi anak-anak kecil dalam kalangan kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua antara kami, maka dia bukanlah daripada golongan kami. So hadis ni berbeza sikit pada yang tadi. Yang tadi kata tak memberi hak kepada orang tua-tua, tetapi di sini kata tidak menghormati orang yang lebih tua. Falaisa minna. Bila Nabi sebut falaisa minna ni, maka bukanlah dari kalangan kami. Maknanya Nabi tak mengaku sebagai umat. Kan? Nabi tak mengaku sebagai umat. Maknanya umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang mentaati suruhan Nabi. Nabi suruh buat macam ni. Tapi kalau kita sengaja enggan, sengaja engkar, tak mau hormat kat orang tua-tua, tak hormat kat mak ayah ke, tak hormat kat orang tua-tua ke apa, yang ni merupakan antara perkara yang Nabi tak suka. Nabi tak suka. Sebab apa? Nabi sebut, innama bu'ithu liutamima salihal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi antara akhlak yang baik itu adalah menghormati orang tua-tua. Menghormati ibu ayah, menghormati orang tua-tua, rakan-rakan mereka, jiran mereka dan sebagainya. Okey. Sebab apa? Kita kena ingat macam ni. Bila kita hormat orang tua-tua ni, ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, ma akrama syabun syaikhan lisinnati illa qaihullahu lahu man yukrimuhu inda sit. Maknanya, tidaklah orang muda tu apabila dia memuliakan orang yang lebih tua daripadanya yang disebabkan usia dia, melainkan Allah akan menetapkan pada usia tuanya nanti akan ada orang yang memuliakan dia. Hadis ni hadis yang dhaif, lemah keriwayatannya, tetapi nak cerita kat kita, kalau kita dalam keadaan hidup kita tak reti nak hormat kat orang, ataupun dalam hadis ni kata, kalau kita dalam hidup kita memuliakan orang lain, kita hormat orang tua-tua, esok ni bila kita mari usia kita tua,
Allah akan hantar orang untuk hormat kita. Dan begitulah sebaliknya. Kan? Sebab tu kadang-kadang kesian kita tengok orang tua-tua, orang biar buat tak reti. Kan? Kalau tolong hantar pergi rumah kebajikan tak apa lagi. Ada orang tolong jaga situ. Hantar ke rumah orang tua-tua tak apa lagi. Ada orang tolong jaga. Tetapi kalau dibiar langsung, duduk sorang-sorang, duduk bawah jambatan, duduk di rumah sorang-sorang, sedar-sedar tengok kerah je. Rupanya dah 2 minggu meninggal. Tak ada siapa nak santuni. Kita tak mau yang tu. Walaupun pada asas, pada hakikatnya kita bila tua ni, kita tak mau supaya kita menyusahkan anak-anak. Kita tak mau sampai kita sakit, bedridden, orang nak kena tolong basuh, orang nak kena angkat dan sebagainya. Kalau boleh kita tak mau. Kita tak mau dalam keadaan yang macam tu. Walaupun kadang-kadang anak-anak ni dia suka. Sebab itu peluang bagi dia nak masuk syurga. Tetapi kita bila berkeadaannya tu, rata-rata kalau tanya orang tua-tua dia tak mau. Biar pilih dia tak mau menyusahkan anak-anak. Tetapi sekiranya ditakdirkan usia kita lanjut macam Anas bin Malik, usia yang panjang. Kita nak usia yang panjang kita tu dalam keadaan kita tidak membebankan orang lain dan kita tidak dibebani oleh orang lain. Maknanya kita hidup dalam keadaan tidak menyusahkan orang dan orang pun tak menyusahkan kita. Itu yang kita nak dalam kehidupan. Sebab tu kena jaga. Dalam keadaan ni walaupun hadis tu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tetapi kita kena jaga. Supaya dalam kesempatan hidup yang ada, kita raihlah. Kita santunilah orang lain, orang tua-tua dan sebagainya. Kita dampingi mereka. Kerana pada mereka ada wisdom, ada kebijaksanaan. Dan mudah-mudahan esok kita dah tua pun, kita boleh bermanfaat kepada orang yang lebih muda. Wallahu a'lam. Okey. Source-nya bab ijlalil kabir. Bab pada menyatakan menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua. So kita kena define elok-elok kat sini. Kalau dalam perbincangan hadis ni yang dikatakan orang yang lebih tua ni, satu bukan sekadar orang yang lebih tua pada sudut umurnya, tetapi merujukkan juga kepada orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih alim, orang yang lebih soleh. Itu yang dikatakan sebagai al-kabir. Orang yang lebih tua, maknanya tua dari sudut usia, tua dari sudut pengalaman, tua dari sudut ilmu, tua dari sudut ibadat. Tetapi bukan makna orang tua yang macam Pak Ma'un. Tahu Pak Ma'un cerita Piramli tu apa? Pak Ma'un ke Pak Me'on? Tak tahu cerita, bukan cerita Piramli ke? Dia kata kat isteri dia nak pergi masjid, nak pergi dengar syarahan agama. Rupa-rupanya dia pergi duduk penari. Pak Me'on lah. Apa tu, apa nama dia tu? Tak ingat dah saya pelakon tu apa nama. Tu tua juga. Tetapi tua dalam keadaan yang macam tu. Kita tak mau lah. Okay. So daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Bishr bin Muhammad. Akhbarana Abdullah. Qala. Akhbarana Auf. An Ziyad bin Mikhraq. Qala. Qala Abu Kinanah. Anil Ash'ari. Qala. Inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fih walal jafi anhu wa ikrama zi sultani muqsita. Daripada Al-Ash'ari, yakni Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, sesungguhnya termasuk daripada mengagungkan Allah itu, termasuk dalam kalangan perbuatan mengagung-agungkan Allah itu, yang ini membesarkan Allah Ta'ala itu, ialah dengan memuliakan orang yang mempunyai uban.
orang yang mempunyai uban. Jadi orang yang ada uban ni jangan duk cabut. Kan? Dari segi sunnahnya, orang yang ada uban ni jangan duk cabut tanpa sebab. Kan? Tanpa ada alasan apa, jangan duk cabut. Sama ada uban pada rambut ke, pada janggut ke, jangan duk cabut. Ada keberkatannya kat situ. Kan? Jadi, yang dikatakan orang yang mempunyai uban di sini merujuk kepada orang yang tua. Yang ada kebijaksanaan, yang Muslim, yang wisdom. Kan? Tapi lah ni penyakit orang muda pun banyak uban lah. Tak termasuklah dalam hadis ni. Hadis ni merujuk kepada orang yang beruban, dirujuk kepada orang yang lebih tua. Juga memuliakan penghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya dan tidak pula meninggalkannya. Dan memuliakan orang yang mempunyai kuasa yang bersifat adil. Jadi ada 3 golongan kat sini. Kita tahu mengagung-agungkan Allah itu adalah perkara soleh yang sangat baik, yang sangat besar. Mengagungkan Allah, zikir dan sebagainya itu. Tetapi termasuk dalam kalangan amal-amal soleh ini juga adalah memuliakan, menghormati orang yang lebih tua. Itu satu. Bagi dia duduk ke, utamakan dia ke, bagi dia jalan dulu ke. Macam orang Melayu tertib. Nak jalan depan orang tua pun dia bagi isyarat sikit. Taklah menonong je lalu macam tu. Kemudian memuliakan penghafal Al-Quran. Jadi, bila mana kita nak semayang, kita tengoklah siapa yang lebih baik bacaan Qurannya. So, kita utamakan dia jadi imam. Kita utamakan. Kalau sama-sama, dua-dua orang tu hafal Quran 30 juzuk. Kita tengok siapa yang lebih baik di sudut bacaan. Tengok sama juga. Dua-dua baca macam Imam Shuraim, Imam Mekah. Baca pun elok. Sama-sama elok. Maka lepas pada tu kita tengok siapa yang lebih faqih dalam bab fiqahnya. Dalam bab ilmu fiqah siapa yang lebih hebat. Maka kita utamakan dia. Jangan pula kita kata dia hafal Quran tetapi kita berlebih-lebihan memuliakan dia. Angkat dia sampai berlebih-lebihan. Tak boleh. Kita menghormati orang tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita mentakdiskan dia. Mensucikan dia, tak boleh. Macam sesetengah orang, dia terlalu mengagung-agungkan ketua dia. Ketua-ketua tarikat contohnya. Dia tu Tok Wali sekian. Mana kita tahu dia Tok Wali? Itu antara dia dengan Allah Ta'ala je. So janganlah kita berlebih-lebihan. Macam setengah-setengah orang tu memuliakan kubur Tok Wali. Ni kubur ni sekian-sekian ni Tok Wali sekian-sekian ni. Pergi berdoa, minta ambil keberkatan, minta syafaat dan sebagainya. Sedangkan Imam Syafi'i pun tak bagi. Imam Syafi'i pun kalau dia kata apa, tuan punya kubur tu pun tak boleh nak tolong diri sendiri. Orang yang dah meninggal dunia, dah masuk dalam kubur, dia sendiri tak boleh tolong diri sendiri. Melainkan atas amal soleh dia, amal ibadat dia yang tu. Jadi jangan pula kita berlebih-lebihan pergi ke kubur-kubur yang dikatakan Tok Wali, pergi sampai sujud kat situ ataupun meminta-minta pertolongan daripada kubur yang kita tak tahu asal usul dan sebagainya. Jadi jangan kita buat berlebih-lebihan pada orang yang kita nampak baik. Ya, kalau umum nampak dia baik, okey tak apa. Tetapi jangan kita berlebih-lebihan. Takut nanti dia jadi macam takdis. Dan mensucikan orang-orang yang tak sepatutnya. Okey. Dan memuliakan orang yang mempunyai kuasa yang bersifat adil. Ini dalam bab mentaati pemerintah, pemimpin. Dia senang je. Dalam pandangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam mentaati pemimpin, dia senang. Selagi ke mana kita nampak pemimpin tu solat,
jaga solat dia, kita taat. Kan? Secara zahir kita nampak dia tu jaga solat, dia tu bersikap adil, dia cuba buat yang terbaik, kita taat kepada dia dan kita muliakan dia. Ra'i dia sebagai pemimpin, kita hormat dia sebagai pemimpin. Jangan kita hina dia dan sebagainya. Dah cukup. Kan? Ini juga termasuk dalam amal-amal soleh yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita nak kritik orang, mana ada orang yang sempurna? Kan? Mana ada kalangan kita orang yang sempurna, yang tak ada apa salah langsung pun, yang 100% orang boleh terima? Tak ada. Kan? Kalau orang ni nampak sikit celah, orang ni nampak sikit cacat, tu biasa. Tak ada orang yang perfect pun, yang sempurna. Tak ada. Kan? Tak ada. Kan? Umar bin Abdul Aziz, sehingga dia katakan sebagai dia khalifah yang kelima. Kan? Yang kelima. Orang semua nampak dia tu bagus, baik, hebat dah. Kan? Dia sendiri pun ketika mana dilantik sebagai khalifah, dia naik, ucapan pertama dia adalah dia letak jawatan. Dia tak mau terima dia sebagai khalifah dan dia minta rakyat pilih orang lain. Tetapi rakyat pilih dia juga. Kan? Itu pun dalam keadaan dia orang yang baik. Yang kita kata orang yang baik dalam pemerintahan, pentadbiran dan sebagainya. Itu pun ada orang tak puas hati. Lepas 2 tahun lebih orang bunuh dia. Kan? Itulah apa realiti dalam kehidupan kita ni. Pemerintah akan datang dan pergi. Pemimpin akan datang dan pergi, silih berganti. Kan? Kalau kita rasa hak ni tak elok, esok ni ada masa nak tukarlah. Kan? Tetapi kita ambil pengajaran. Macam mana yang berlaku kepada Saddam Hussein, kepada Muammar Gaddafi. Saddam Hussein, pentadbiran dia kita nampak keras macam tu sebab sesuai dengan suasana negara dia pada ketika itu. Kan? Bila dia diguling, dijatuhkan, dibunuh, apa jadi kepada Iraq? Sampai sekarang tak selesai lagi. Kan? Sampai sekarang tak stabil Iraq. Libya pun sama. Muammar Gaddafi duduk dalam kemah. Berpindah randah dan sebagainya. Kan? Orang tak suka. Tetapi bila mana dia dibunuh, dia digulingkan, dan sampai sekarang Libya pun tak tentu arah. Kan? Sebab tu kita takut kita bila mana kita benci dengan sesuatu, Allah gantikan yang lain yang lagi teruk daripada tu. Itu kita takut. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan kamu minta sesuatu yang mana kalau Allah bagi kat kamu, takut-takut dia akan memberi kesan yang tidak baik kepada kamu. Kan? Itu kena jaga. So yang penting, doa je ke Allah supaya kita diberi kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan pada kesihatan, kebaikan pada keluarga, kebaikan pada kawan-kawan, jiran dan sebagainya. Okay. Kemudian hadis seterusnya daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah daripada golongan kami. Sekali lagi Nabi tak mengaku umat. Orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil dalam kalangan kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua antara kami. Sebab apa saya tak baca di kalangan? Saya duk baca dalam kalangan. Sebab dari segi struktur bahasa Melayu tak betul. Kalau bahasa Melayu dalam kalangan, bukan di kalangan. Okay. Sama juga dengan hadis yang kita dah baca tadi. Wallahu a'lam bissawab. Panjang hadis ni. Kita buka dulu discussion. Ada apa-apa nak discuss? Lama kita tak ada discussion.
Duk jadi macam apa, one way apa, tak ada discussion langsung. Buka apa-apa discussion kita yang ada. Ustaz, soalan saya, apabila banyak hadis ni yang meminta kita untuk menghormati orang tua dengan mengasihi kanak-kanak, anak-anak, adakah masyarakat pada zaman baginda tu benda ni berkurangan ke ataupun sebab banyak nampak dia hadis yang mengingati umat untuk menyantuni orang tua dengan mengasihi kanak-kanak. Okey, kalau kita tengok dalam metod pengajaran Nabi, bila Nabi ulang sesuatu benda tu banyak kali, Nabi ulang banyak kali. Sama juga dalam Quran, bila mana disebutkan satu perkara tu banyak kali, diulang-ulang banyak kali dalam Quran, ini menunjukkan di sana ada kecenderungan masyarakat untuk lalai dalam bab tersebut. Ada kecenderungan kalangan masyarakat mereka lalai dalam bab ni. Maknanya bila mari pada zaman-zaman tertentu, orang dah tak berapa kisah dengan orang tua-tua. Orang dah tak berapa nak hormat dengan orang tua-tua. Orang tak ambil kisah dah kepada orang muda. Masing-masing nafsi-nafsi. Hang-hang, aku-aku. Macam suasana hari ni lah. Mungkin kalangan kita okey. Tetapi kalau kita tengok kalangan masyarakat di luar, hari ni remaja pun tak berapa nak hormat dah orang tua-tua. Saya pernah tengok dalam surau. Orang muda marah ke orang tua. Padahal ia salah orang tua tu, saya tengok salah lah orang tua tu. Tapi salah tu sikit je. Dia boleh marah kat orang tua tu dalam surau. Cuba bayangkan kalaulah orang tua tu ayah dia dan orang buat macam tu. Tak ada perasaan langsung. Bukan kita nak diangkat, diagungkan, tak. Tetapi cukuplah sekadar kita hormat dia sebagai orang tua. Macam mana kita nak orang hormat mak ayah kita. Macam tu je. Sama juga dengan kita raih budak-budak, remaja-remaja. Macam mana kita duk jaga anak orang, kita nak macam tu lah orang tolong jaga anak kita. Tolong didik anak kita. Jadi, macam Allah sebut dalam Quran, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan hari-hari itu kami kitarkan kalangan manusia. Maknanya, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dia bentuk kitaran ya. Hari ni orang buat kat ayah kita, esok orang buat. Dia macam tu lah. Jadi suasana yang perlu kita jaga adalah didik supaya yang kecil reti nak hormat orang tua, yang tua sayang kepada hak muda. Itu je. Kalau tak ada kitaran, tak ada sifat macam tu, esok kita rebah tepi jalan, siapa pun tak tolong, buat tak reti. Sebab tu kita tak mahu suasana yang macam tu. Kita nak maknanya sikit sebanyak ada perasaan. Tengok orang tua-tua kita rasa belah kasihan. Tengok hak muda-muda kita rasa sayang. Macam tu. Wallahu a'lam. Sangat sunyi. Ustaz, hari tu baru terbaca satu hadis tapi saya tak faham hadis tu lah. Ada satu sesi macam usrah dengan Rasulullah. Ada sahabat-sahabat yang tua-tua sedikit, bila diajukan soalan tidak ada yang menjawab lah. Tapi ada seorang muda tu, bila dah selesai Rasulullah menerangkan tentang soalan tu, dia berkata kepada, kalau tak silap, lupalah siapa. Dia kata, saya tahu jawapannya tapi saya tidak menjawab because orang-orang tua tidak menjawab. Maknanya dia give way kepada orang-orang tua tu untuk menjawab. Tapi dia sendiri
tidak walaupun dia tahu jawapan pada soalan tu. And then ada sahabat seorang ni dia ada menjawab sesuatu tapi saya tak faham jawapan tu lah. Saya duk cari hadis tu tapi tak jumpa. Saya ingat hadis tu yang melibatkan Abdullah bin Umar. Kan, kalau tak silap Abdullah bin Umar ketika mana dia duduk dengan Nabi dan ada sahabat-sahabat yang lain. Kan? Jadi pertama adalah hadis tu nak cerita yang mana Abdullah bin Umar ni dia antara orang yang dikurniakan kebijaksanaan. Kan? Tetapi bila balik tu dia beritahu ke ayah dia tahu jawapan tu tadi. Kan? Tapi dia tak mau jawab. Kan? Sebabnya yang ni lah, menghormati orang-orang tua, menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Kan? Macam dia tak naklah nampak kalau dia jawab ni orang tua-tua dia rasa lekeh pula. Kan, rasa tak tahu. Jadi dia menghormati suasana pada ketika itu. Kan? Jadi hadis ini itulah kita kata Imam Ghazali ni bila dia kumpul kitab ni, dia tulis kitab ni kan, Imam Bukhari ni, kerana antara sebabnya adalah al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Kan? Dalam menuntut ilmu dan sebagainya, adab diutamakan. Dalam keadaan suasana macam tu, dia boleh bagi jawapan. Dia ada ilmu. Tetapi kerana adab, nak jaga suasana, nak jaga kehormatan orang tua, dia tak jawab. Kan? Dia boleh. Jadi hadis tu, kalau tak silap saya, Abdullah bin Umar dalam peristiwa itu. Gitulah. Ya. Tapi kalau ke zaman sekarang lah kan, kalau kita tahu sesuatu jawapan tu, kita selalunya nak continue supaya cepat apa kan, kita jawab lah. Betul. Dia apa-apa pun yang ni kena tengok suasana. Tengok suasana. Sebab tu kadang-kadang dulu bila pergi mengaji kitab pergi mengaji kitab, saya ni tak boleh kalau duduk belakang saya mengantuk. Tambah kalau tok guru dia baca kitab kan slow kan, pergi duduk belakang jangan mengantuk. Tapi bila pergi duduk depan, kita kerja nak jawab kan. Tapi orang tu ramai duduk ada, jadi konflik masa tu. Saya ingat dulu kadang weekend ke apa tu saya pergi duduk pondok. Kalau cuti sekolah apa saya pergi duduk pondok, duduk mengaji kat pondok tu. Dan dia jadi macam tu kan. Enak kadang-kadang pergi duduk lena tu kan. Satu tok guru dia slow sangat kan. Tapi itulah jadi adab kat kita ni bila kita belajar tu kan. Nak kena imbangkan kedua-duanya lah kan. Tetapi mengaji pondok ni time yang paling seronok masa makan. Kan. Sebab dulu pondok manalah ada duit kan. Tapi bila dia buat istimak tu di pondok, disiapkan dulang tu, kita duduk keliling dulang tu, dia letak nasi memang banyak lah. Tengah-tengah tu dia letak mangkuk, dia letak kari. Kari pun cair macam tu. Tapi itulah nikmat makan. Hak mengaji tadi tak ingat mana, hak makan tu ingat. Sampai sekarang bila tanya balik, dulu pergi pondok mengaji kitab apa, tak ingat lah kitab tu. Tapi hak makan tu ingat. Wallahualam. Boleh tak berlaku kadang kita dapat ilmu pada orang tua ni, tapi dia punya ilmu ni bukan Islamik sangat, tapi more custom. Tapi seolah-olah dia Islamik pula. So nak tegur dia macam dia itulah ilmu yang orang tua bagi ni dia macam-macam. Kan? Ilmu orang tua bagi ni dia macam-macam. Ada yang bersifat dia ilmu yang diperturunkan. Maknanya ada rantaian perawi ni siapa bagi kat dia. Atau ilmu dia ambil pada kitab-kitab mana. Kan? Tetapi ada juga ilmu yang kita kata dengan pengalaman dia. Kan? Ini benda yang macam-macam. Kan? Dan saya pun jumpa macam-macam orang dan macam-macam orang bagi. Kan? Ada yang saya duk pegang, ada yang saya tak pegang.
Kan? Macam contoh orang tua bagi apa nama petua kalau orang tak dapat anak. Kan? Petua orang tak dapat anak. Ada zikir dia. Kan? Tapi bila orang tanya saya kata saya boleh share petua nak dapat anak. Tetapi masalahnya petua nak tutup balik tu saya tak ingat. Kan? Petua nak tutup balik saya tak ingat. Jadi memang ada orang tua dia sebut macam ni, apa? Antara zikir orang tak dapat anak ni bila sujud ni baca doa. Ya, ayat Quran enggak? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku keseorangan kerana sesungguhnya engkau lah Tuhan yang sebaik memberi waris apa ni. Kan? Doa zikir yang tu lah untuk membuka. Tapi masalah kalau duk amal tu duk buka tu tiap-tiap tahun nak tutup balik mai cari saya tak tahu. Memang sampai ke sudah saya tak ingat ayat nak tutup tu balik. Kan? Jadi kalau orang tanya saya tak bagi lah. Kan? Kecuali kalau tak tahu nak jadi rezeki dia kan. Tu daripada ayat Quran, tetapi sumber mana ambil tak tahu. Barangkali pengalaman dia. Pengalaman dia itulah. Sama juga macam apa petua orang duk bagi pagar diri dan sebagainya. Kan? Ada pagar rumah. Ada ajar saya pengguna paku 4 penjuru. Kan? Tapi kita pun tak tahu. Cuma bagi saya bila tengok cara orang sebut apa semua tu, oh ini tak ada kaitan dengan jin. Tak apalah kita beranilah share. Kan? Ataupun nak pagar diri sendiri. Kan? Bila kita nak pagar diri sendiri ni, kita bayangkan, kita baca apa ayat kursi tu, kita bayangkan kita pagar diri kita. Pusing ikut ikut macam tawaf tu lah. Kan? Clockwise lah kan? Ada anti-clockwise. Kan? Jadi benda-benda yang macam ni, petua-petua. Ada petua-petua yang macam tu. Pagar diri dan sebagainya. Pagar rumah nak keluar. Ataupun bila lama kita tinggal rumah nak masuk balik, tak tangan kat pintu bagi salam. Dan ini semua antara petua-petua yang ada yang diambil pada orang dulu-dulu, ada yang daripada ulama dan sebagainya. Itu semua ada. Tetapi kena jaga elok-elok. Sebab ada juga yang macam orang kata petua nak bagi terang mata. Kan? Bila asyhadu anna Muhammad SAW azan kan. Lepas tu kita ambil jari ni Muhammad ya Habibie Khuratain ni kita sapu kat mata. Itu petua orang tu tapi tak ada dalam mana-mana hadis, tak ada. Kan, tak ada. Jadi perkara-perkara yang macam ni kalau kita nak ambil, nak amalkan, kita kena tengok satu benda tu janganlah kita sandarkan kepada Nabi. Okey, tak apa. Ini hanyalah petua orang tua. Yang kedua, kita tengok ada tak apa-apa unsur luaran kat situ. Nama yang pelik-pelik contohnya. Kan? Yang ketiga, tengok kalaulah benda tu bentuk tulisan ke apa ke, kita tengok ada tak rajah-rajah yang mencurigakan. Kan? Kalau ada triangle tu, kadang-kadang dia ada tulisan-tulisan, kena tengok betul-betul. Ataupun tulisan tu surah Fatihah yang ditulis terbalik. Yang ni semua benda-benda yang kita kena elakkan lah. Elakkan. Tapi kalau petua orang tua-tua, selagi mana kita nampak tak bercanggah, ambil. Kan? Tengah tumbuk sambal, cili masuk dalam mata. Ambil garam, letak ujung lidah. Itu petua orang tua-tua. Ambil garam, letak ujung lidah. InsyaAllah. Lepas tu pilah basuh. Ataupun terkena cuka getah, pergi ambil pucuk pisang letak, pucuk rambutan letak. Sakit perut memulai, pergi ambil pucuk jambu batu, kunyah. Kencing manis, pergi ambil pucuk yang kita dam buat mandi masa demam campak tu apa? Yang tak mau pergi gatal tu apa?
bukan moringa. Daun yang biasa India ni kalau anak kena demam campak dia pergi ambil daun tu. Tak tahu. Tapi hak tu juga antara petua orang tua bila kerja manis ambil pucuk dia kunyah. Ada juga. Kan? So banyaklah petua dia. Okey. Apa daun? Kena ingat daun ni, daun mandi demam campak ni apa dia? Tak ingat. Okey. Itulah Daun nim Ustaz. Daun apa? Nim. Daun nim. Dia panggil English panggil nim. Tak tahu. Melayu panggil apa? Cek jap. Apa? Ni daun tu banyak dekat Mambu ke? mambu. Yang banyak kat Padang Arafah tu. Daun mambu tu. Yang tu pun pucuk dia bagus juga untuk kerja manis. Selain pada moringa apa tu lah. Wallahu a'lam. Okey. So, Ustaz, ya. Benda-benda macam tu kalau kita tak tahu sebab apa petua tu digunakan, walaupun tak ada unsur jin ke apa, bukan masih syirik ke? Kira syirik? Kalau petua dia tak dikira syirik. Sebab petua-petua ni dia tidak menduakan Allah. Kita tidak kita tak macam meletakkan i'tikad bahawa benda tu yang menyembuhkan. Tak. Ini sekadar petua. Kan? Tapi ada yang berfikir macam tu. Dia macam ni. Macam nak elakkan hujan kan, campak baju. Dia tak ada explanation, tapi tak ada unsur jin, tak ada unsur apa-apa. Petua je. Dia okey. Ada ialah biasa orang nak kenurian dia pergi curi seluar dalam anak pengantin tu baling letak atas bumbung kan. Yang tu tidak ada dari sudut saintifik ke apa, sekadar kepercayaan tahyul macam tu yang tidak ada asas. Yang tu tak boleh. Kan? Ada juga saya pernah jumpa orang guna ayat Quran untuk tolak hujan pihak lain. Pun pening juga. So benda-benda yang kita kata tak boleh nak relate ni, tak. Tetapi garam dengan cili tadi dengan ujung lidah, tu dia ada. Kan? So adalah sandaran sikit-sikit tu. So wallahualam, dah lebih masa kita sambung minggu depan. InsyaAllah minggu depan. Tapi saya kena ingat. Ustaz, sebelum kita habiskan majlis, nak minta Ustaz bacakan doa selamat untuk ketua darjah kita. Esok dia nak buang katarak. Hari tu dah sebelah, ni lagi sebelah. Sebelah lagi satu. Maknanya bulan puasa ni ketua kelas kita dia khatam Quran lagi laju daripada kita lah. InsyaAllah. Okey. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiy ummi wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqi wa la mahruma. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah bil hal wal ma'al innaka as-sami'ud du'a wa ighfir lana wa liwalidina wa liman habbana fika wa liman ahsana ilaina wa liman kana lahu haqqan alaina wa lajmil muslimin amin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha zamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.